Aku terbaca satu cerita semalam. Ada seorang suami yang meninggal dalam kereta sendiri. Puncanya, bergaduh kecil dengan isteri. Isteri merajuk, tak buka pintu, tak jawab mesej. Suami pun duduk dalam kereta depan rumah. Dia tengah marah lagi tu. Biar dulu. Tapi malam tu, dia yang pergi dulu. Senyap, dalam tidur, dalam kereta, depan rumah sendiri. Keesokan pagi, jiran jumpa dia tak bernyawa. Puncanya, keracunan gas exhaust. Rupanya malam tu dia cuma nak tenangkan diri. Siang kerja pejabat, malam bawa Grab. Penat sangat. Tapi siapa nak dengar? Isteri menangis meraung depan rumah. Bila sedar, marah yang kecil malam tadi dah jadi tragedi paling besar dalam hidupnya. Ramai tak tahu, semakin ramai lelaki jadi mangsa tekanan rumah tangga. Dalam parlimen, Datuk Dr. Noraini Ahmad sebut kes keganasan rumah tangga terhadap lelaki meningkat saban tahun. Tapi ramai diam. Sebab lelaki diajar jangan tunjuk lemah, jangan mengadu, jangan menangis. Padahal, setiap kali dia diam, ada luka yang makin dalam. Kepada para isteri, berpada-padalah bila merajuk. Kata-kata kecil boleh jadi parut besar. Lelaki boleh tahan lapar, tapi dia tak tahan bila penatnya dipandang remeh. Jangan biar ego rosakkan kasih yang kita bina bertahun-tahun. Kalau dia senyap, bukan dia benci. Mungkin dia cuma tunggu seseorang faham yang dia dah terlalu penat nak terus pura-pura kuat.